Muhammad Al-Fatih yang disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun dulu. Nabi kata Konstantiniyah akan dibuka oleh satu orang yang dia ni sebaik-baik ketua dan memimpin sebaik-baik tentera. Nabi dah endorse dah dia ni, dan ternyata seorang dia aja yang menunaikan, yang menjadikan realiti apa yang Nabi kata dalam hadis Nabi. Catatan tangan dia kata macam tu. Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia ni tuan-tuan? Nabi sampai di Madinah, Nabi pilih rumah dia untuk dijadikan tempat tidur Nabi. Sampai hari ni kalau kita pergi Madinah, Masjid Nabawi menghadap ke arah kiblat tu, belah depan sana dia ada satu jalan, dia panggil Syari' Abi Ayyub Al-Ansari, Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal arah itu rumah dia. Ambil sempena rumah dia zaman Nabi dulu di arah tu, jalan tu kerajaan Saudi namakan Syari' Abi Ayyub Al-Ansari, Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, masa dia sakit ni, sakit menjelang kematian dia, dia pesan kepada tentera yang pergi perang ni, dia kata kalau ditakdirkan aku mati, tolong kebumikan aku, dia kata di bawah kota Konstantin ini. Soal kita menang ke, kita kalah ke dalam perang ini, itu tidak penting. Yang penting, kalau aku mati, tanam aku di kota Konstantin itu. Pasal apa? Dia kata supaya, dia kata derap kaki kuda tentera yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis itu aku dengar, dia kata. Tuan-tuan, semangat dah orang ni tuan-tuan. Oh, pasal dalam sebuah hadis Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, Nabi kata la tuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amir amiruhum wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata la tuftahannal Konstantiniyah, Nabi kata pasti kota Konstantin ini akan dibuka oleh tentera Islam. Nabi sebut. Bila Nabi sebut, tuan-tuan, benar ni jadi tak? Tentu jadi. Sebaik-baik amir, sebaik-baik ketua adalah ketua yang memimpin tentera untuk buka Konstantin. Nabi kata wala ni'mal jaysh zalikal jaysh. Nabi kata dan sebaik-baik tentera yang pergi nak buka Konstantin itu adalah tentera itu. Abu Ayyub Al-Ansari dengar hadis ni, dia yakin 100% apa yang Nabi kata tentu betul. Cuma pasukan dia ke yang nak menang ataupun pasukan mana, itu Allah yang tahu. Kalau aku mati, tanam aku di tepi kota itu. Tuan-tuan, akhirnya apa jadi tuan-tuan? Kota Konstantin telah dibuka oleh siapa tuan-tuan? Oleh Muhammad Al-Fatih. Bumi yang disebut dalam hadis tadi akan dibuka oleh pemimpin yang bagus, yang memimpin pasukan tentera yang bagus. Kita nak sampai di sana, kita nak pijak bumi itu, kita nak pergi ziarah makam orang yang bagus ini, sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari ini, kita nak pergi di sana. Dia tak berjaya. Tahun 1433 lahir mai pemimpin yang disebut oleh Nabi SAW. 1432 Masihi lahir ni orang yang Nabi sebut kata akan menjadi ketua yang baik kepada pasukan tentera yang baik ni, lahir pada tahun 1432 Masihi. Lahir Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih ni maksud apa tuan-tuan? Fatihah maksud apa? Fatihah pembuka. Muhammad Al-Fatih maksudnya Muhammad pembuka Konstantin. Tuan-tuan, dia bukan sebarang jenderal, dia bukan sebarang amir, dia satu orang yang pakar dalam berbagai bidang. Dia satu orang yang pakar dalam bidang militeri, ketenteraan. Muhammad Al-Fatih satu orang yang pakar dalam bidang sains, dalam bidang matematik. Dia pakar, dia bukan reti, bukan boleh, dia pakar dalam bidang tu.
Dia menguasai 6 bahasa dunia. Dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Parsi, dia menguasai bahasa Turki, dia menguasai bahasa Latin, dia menguasai bahasa Hebrew bahasa orang Yahudi, dia menguasai bahasa Greek. Dan yang paling hebat daripada yang disebutkan tadi, lebih hebat daripada pakar militeri, lebih hebat daripada pakar sains matematik, lebih hebat daripada menguasai 6 bahasa dunia, lebih hebat daripada tu, dia satu orang yang religious. Dia satu orang yang cukup beragama. Bahkan dia satu orang yang tawaduk. Tonton buka, baca cerita tentang dia. Ada banyak buku bibliografi orang tulis pasal Muhammad Al-Fatih ni. Persamaan daripada isi kandungan buku-buku ni apa dia? Dia kata dia antaranya, dia daripada akil baligh tidak pernah tinggal sembahyang fardu. Dia satu orang yang tidak pernah tinggal sunat rawatib. Dan sejak daripada akil baligh, dia tidak pernah tinggal tahajud malam. Every night without fail. Main-main kau orang macam ni, tuan-tuan. Bukan sahaja Muhammad Al-Fatih ini hebat, tapi pasukan tentera yang dia pimpin juga terdiri daripada tentera yang hebat-hebat. Tentera yang berada bersama dengan saf dia waktu nak berlaku perang Turki ini adalah tentera yang dia sendiri pastikan tidak tinggal sembahyang fardu. Separuh daripada tentera dia tidak pernah tinggal tahajud. Separuh daripada tentera tu dia make sure tidak tinggal tahajud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kerana itulah Allah Subhanahu wa taala bagi menang kepada pasukan dia ni. Dia ada catatan dia. Ramai sarjana Islam pi duk korek cari cerita tentang Muhammad Al-Fatih ni. Dia pergi korek cari daripada catatan tarikh, buku-buku sejarah dan sebagainya. Ada salah satu catatan tangan dia sendiri dia dapat. Manuskrip tu dia dapat. Catatan tangan Muhammad Al-Fatih. Dia ada cerita tentang peristiwa perang Turki yang kita duk baca ni. Waktu dia bawa tentera dia masuk bila dia berjaya menawan kota Konstantin ini. Bila dia berjaya tawan. Ini catatan tangan dia tulis sendiri. Dia berkemah di satu tempat. Malam itu dia didatangi mimpi. Dalam mimpi itu diberitahu kepada dia lokasi tempat kebumi Abu Ayyub Al-Ansari. Muhammad Al-Fatih dalam mimpi mai abang kata lokasi sekian-sekian. Bila dia jaga, dia ajak pasukan tentera dia pergi cari tempat tu dan korek. Ini catatan tangan dia, catatan tangan Muhammad Al-Fatih, satu orang ketua, satu orang pemimpin tentera yang sejak daripada akil baligh tidak pernah tinggal sembahyang fardu, tidak pernah tinggal sunat rawatib, tidak pernah tinggal tahajud walaupun satu malam. Dia tulis, mungkinkah orang macam ni berbohong? Muhammad Al-Fatih yang disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun dulu. Nabi kata Konstantiniyah akan dibuka oleh satu orang yang dia ni sebaik-baik ketua dan memimpin sebaik-baik tentera. Nabi dah endorse dah dia ni, dan ternyata seorang dia aja yang menunaikan, yang menjadikan realiti apa yang Nabi kata dalam hadis Nabi. Catatan tangan dia kata macam tu. Bila digali, jumpa satu mayat, satu jasad yang masih utuh seperti semalam baru dikebumikan. Catatan dia stop dekat tu ya. Tak penting yang ni. Yang pentingnya apa dia? Tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Dan yang kedua pentingnya apa? Tentang hebatnya Muhammad Al-Fatih di dalam peristiwa pembukaan Konstantiniyah, kota Konstantinopel ini.